Ingat, bila kita buat satu benda, niat. Dengan niat itu Allah tengok. Aku niat, ya Allah, hubung silaturrahim ini nak dapat redha kamu. Allah redha kita. Kita keluar ambil kunci kereta ni, kita nak ziarah Tok Ngah. Lama tak tengok Tok Ngah. Tok Ngah pun duduk seorang dah. Umur 79 dah. Bawa anak-anak, bawa isteri pi tengok. Ya Allah, nak dapat redha-Mu, ya Allah, ikut sunnah Nabi-Mu. Allah lapang rezeki. Allah panjangkan umur. Kata Imam Nawawi, umur tak boleh ditambah. Benda tu Allah letak. Yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, siapa yang hubung silaturrahim, Allah tambah umur itu, maksudnya Allah berkat kehidupan dan masa dia. Masa 24 jam tu Tuhan berkat. Orang lain sejam pegang phone duk scroll sejam habis. Scroll TikTok daripada cerita A sampai cerita B, sampai cerita jiran, sampai cerita komedi sejam. Allah berkat umur, panjang umur bermaksud sejam dia Quran dia boleh baca, rumah dia boleh kemas. Berkat hidup dia.